Sistem pendidikan negara juga perlu terus diperkasa sebagai pembinaan bangsa, jati diri dan masa hadapan negara. Jika nak buat sistem pendidikan yang baru, ianya mesti dibuat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan, dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ianya adalah bahasa kebangsaan. Oleh itu, sebarang usul untuk mengiktiraf apa juga sistem pendidikan lain mesti terima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia.